Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Nampak? Alhamdulillah diberikan ilmu sekarang untuk harmonize. Second voice Second voice apa? Tak tahu, main sebut je. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Teruskan support anda lah. Thank you so much kepada siapa yang dah menunaikan ibadah kurban bersama kita, dah menunaikan ibadah kurban bersama Ustaz Khairul Anwar GE. Yeah. Dan kita bukan sambungan daripada the previous one, sebab the previous one kita next meal lah. Kita rest kejap daripada the tense moments of kiamat. Sekarang kita nak layan soalan daripada para pendengar kita lah. Sila. Para pendengar kita, soalan yang nombor 1. Yang pertama. Soalan nombor 1. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Macam gitu lah. Padahal ni soalan aku. Okay, Ustaz. Okay, ni. Okay, sila. Ustaz, adakah kita harus melayani suami dulu atau solat dahulu? Wah, terus kita nak solat, baru nak macam diri atas sejadah ni, suami panggil, you sini. Okay, bagus soalan tu. Itu dah. Okay, first and foremost, Bismillahirrahmanirrahim, kita kena tahu solat yang apa dimaksudkan. Kalau solat yang wajib, of course definitely yang wajib diketengahkan dulu. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, puasa pada bulannya Ramadan, mengawal kemaluannya, maruahnya, dan taat kepada suaminya, masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Riwayat Ibnu Hibban. So you see dalam chronological order pun, first datang apa? Solat. Solat 5 waktu. Dan dia cakap specifically 5 waktu. Means solat-solat yang lain inside tak? Tak. Jadi kewajipan wanita adalah apa tadi? Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya. So taat pada suami ni pada perkara-perkara yang dibenarkan syariat lah. And especially dalam melayani panggilan suaminya. Kalau suaminya panggil waktu dia tengah solat fardu, of course lah dihabiskan. Tapi kalau suami dia panggil dia waktu tengah solat sunat, ataupun dia nak berzikir ke, ataupun dia nak baca Quran, jadi dia kedepankan kemahuan suaminya dulu, ataupun panggilan seruan suaminya, barulah dia buat sunnah-sunnah yang lain. Faham. So kira-kira macam kalau zikir ke apa, kena stop dululah. Melainkan dia zikir dan dia dah fana atau lain cerita lah. Faham. Macam dia zikir, dia dah khusyuk kan, lepas tu dia dah in the zone lah, in the zone, dia dah tak ada, tapi tak boleh buat-buat lah. Jangan sorry buat-buat bang, saya dah tadi dah hilang, padahal tak apa, dia nampak tengah zikir. Kuat la ilaha illallah, bagi kuat. Kadang terus tak berbunyi, kerana dia wukuf lah, dia dah senyap, tu dia diam je. Tapi dia dengar suami panggil. Suami mengamuk. Suami mengamuk. You. Suami pula tak faham apa tu zikir dalam hati kan. Betul. Apa yang dia buat ni? Dia dah diam. Suami dah posing seksi tau atas katil. Sebab ni benda perkara yang very important nak ditanyakan. Sebab ada situasi yang pernah berlaku yang ada orang share lah. Benda ni sebab si suami ni panggil si isteri, habis isteri ni nak zikir, tapi belum habis. Maybe dia nak habiskan 1,000, nak habiskan 2,000 dia kan. There's a lot kan. So suami panggil, end up dia kata dia nak zikir dulu, dan berjadi gaduh. Dia kena kedepankan dulu lah suami dia. Betul. So macam gitu. Pasal dia tak boleh pandang suami dia tu waktu tu suami nak je. Dia kena tahu yang dia dapat zikir ataupun dia layan, semua kan Allah izinkan. Ni we are talking about first point of view kan. So kalau lah melainkan benda tu adalah benda yang wajib, then kalau suami panggil, especially macam solat wajib, then yes of course you habiskan solat wajib you dululah. Tapi bila datang gini, kemungkinan tu ujian juga sebenarnya. Faham. Untuk tengok dia sanggup tak. Dia zikir kerana Allah kan. So apa-apa dugaan pun you dapat, you akan terima lah. So in that sense lah, macam of course lah leceh lah kan. Mana nak layan suami, lepas nak kena mandi lagi, kemudian nak sambung balik. Betul. Panjang proses tu. But kalau you zikir kerana Allah, you akan pandang yang ini pun kerana Allah juga. Betul. Then you buat juga. Sebab melayani suami pun kira ibadah juga apa. Betul. Then you jangan pandang suami you aja. Kalau you dapat, ustaz, mana mempergunakan ke? Tak ada, tu kaedah ada.
Habis Ustaz, kalau suami saya sengaja kacau, tak nak, mana awak tahu hati dia? Kalau betul pun itu yang dia maksudkan, dia ketanggung dengan Tuhan lah. Pasal kalau dia betul, kalau suami tu pula on the suami point of view, dia pula tahu yang isteri dia tengah zikir. Dan misal katalah first dia panggil, dia tak sadar. Dia panggil you contoh lah. Habis bila tak disahut, dia buka pintu, dia tengok isteri tengah zikir. Kalau dia yang bijak, dia akan tak apa, habiskan dulu. Dia akan tahu apa. Tapi kalau misal kata let's say lah, memang Ustaz saya dah memang tak boleh, then itu nanti dia juga akan jawab depan Tuhan lah. Faham. But isteri dia akan jawab apa? Akan jawab apa yang dia buat apa. Betul. Melainkan benda tu kewajipan, macam tadi solat dan dia buat. Technically at the end of the day, kalau benda tu bab yang sunnah dengan suami layan, actually kena berbincang lah. Dan aku pernah diingatkan guru-guru, dia cakap, Rul, kalau nak beribadah sendiri, you kena ingat you masih ada lagi tanggungjawab sebagai seorang suami. Faham. So kalau let's say itu kedepankan keperluan isteri dulu, barulah kalau you nak bersendirian dengan Tuhan. Okay, example kita terbalikkan kita para suami, kita nak puasa sunat, tapi bini pula nak kita batalkan puasa. Then you kena ajak bincang dulu, tanya dia boleh tak. Tapi kalau bila dah bawa bincang, kalau let's say isteri nak juga, then dia kena kedepankan lah. Pasal tu tanggungjawab dia apa. Faham. Oh okay, so nak kena, kalau isteri kata pasal you kena understand, memang betul bukan kewajipan dia adalah untuk in other words, melayani isteri dengan baik. Dan let's say misal kata tu bukan first time, dah banyak kali. Lalu you kena tahu, pasal benda ni pun case to case basis. Faham. Kan? Situational lah. So bila you dah nampak macam suami pun sama, asyik ajak isteri bila isteri tengah nak zikir, then bila waktu tu is communication problem lah sebenarnya. Then you should discuss, okay, you nak zikir kan, okay, we also have this thing lah. Tanyalah, lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa ke kan? Because jangan terjah je terus. Jangan terjah je lah kan. And untuk isteri pun sama juga, bila suami tengah puasa, then tunggu dululah, macam kita pun bantu dia juga. But you know, sometimes these questions being asked sebab the initial problem is actually communication. You tak tahu bila yang satu ni bila tengah nak beribadah begini, then you give lah accordingly. Bila dia suami tengah tak puasa, tak minta pula. Sama juga bila isteri tak zikir, tak minta pula. Adakah itu syaitan? Tak tahulah, tak boleh cakap tu syaitan. Kadang memang kemahuan kan. Betul. Daripada diri sendiri kan. Maybe dia tengok bini zikir seksi maybe. Tapi tak boleh sexualize that thing lah. Oh tak lah, macam maksud dia macam how to say, some people find it macam attractive kan. Attractive bila bini dia. Patut dia find attractive gitu, dia sambung zikir lah sebelah. Betul. Dia ikut zikir. Dengar tu para suami. Kalau dia nampak benda tu, Masya Allah kan. Kalau dia rasa Masya Allah isteri aku dengan zikir, patut yang kan, aku ni macam mana aku pun dah cukup zikir ke, aku macam mana. So kalau dia ingat gitu, then dulu zikir dahululah. But initially memang naluri ni susah nak cakap. Betul. So what my teacher taught me, you kedepankan dulu. Bila dah betul-betul clear everything, baik suami baik isteri, barulah then you nak zikir ke, baca Quran ke dan sebagainya. Pasal tu tanggungjawab baik isteri baik suami. Pasal suami kena kedepankan isteri punya kemahuan juga, dan isteri pun kena letak suami juga first juga. Now we are talking about hukum bila like putting aside all the back possibilities. So possibilities dia letaklah suami dia datang, lepas tu suami minta. Contohlah, other than all the considerations tadi, apa isteri kena buat? Isteri kena jawab panggilan suami. Tapi behind it, case to case basis. So bagi yang mendengar, ni kalau kau nak masukkan dalam the reels, kau kena share benda ni. Bagi yang mendengar, sila dengar podcast ini sampai habis, perbahasannya, sebab dia bukan sekadar yang dikeluarkan ini. Betul. Itu nama dia hook. Dia dah hook, berdengar lah benda yang full. Betul. Okay, there's one more pasal ada yang dikatakan bukan yang wajib bukan solat fardu kita kalau solat sunat, kalau ibu panggil kita kena betul. Dan boleh batalkan. Memang kalau solat sunat ataupun you tengah especially solat sunat, lalu ibu you panggil dan ibu you tak tahu, kemudian dia panggil, lalu dia kena batalkan. Sama juga macam kalau ibu panggil, lepas tu benda tu kena mengena dengan kematian ke, atau ada perompak masuk ke, you tengah solat wajib, you boleh batalkan pasal ada sebab. Faham. Sebab yang dibenarkan dalam syarak. Faham. Okay. Point on top of that, ada sebuah hadis Nabi SAW juga yang saya bacakan. Hadis ni kata Nabi SAW,
ada beberapa hadis yang menunjukkan ketinggian you kena taat pada suami lah. Dan suami juga harus ingat benda ni pun bukan green light untuk everything. Tak, pasal kadang kalau gaduh je suami pakai this agama mekat, which is actually to me pun sebenarnya not right. In fact I try to buat to my own family lah. Macam kalau boleh saya tak suka pakai agama untuk state something, sebab I takut nanti Allah tanya juga. Kalau I pernah terbuat pun I minta ampun lah pada Allah lah. Untuk macam kalau benda tak jadi je kan, dalam agama kan, paling kalau cakap you pun tahu kan, I give that you also know what, I also know that. But sometimes we tersilap. So can we be bersikap ihsan? Itu yang kadang pun a challenge to all of us jugalah. Macam kita kat luar, contoh kita kat luar, kita nampak orang lain tak solat, atau orang lain tengah struggling untuk solat, untuk baca Quran, untuk zikir, kita boleh bersikap ihsan lah. Macam tak apalah, dia tengah trying, dia tengah slowly. Tapi bila ahli keluarga sendiri, tiba-tiba kita jadi baca keras gila kan. So kat mana tu rahmat tu, adakah sama? Walaupun kita kena keep on enforcing lah. Macam bila nampak adik-beradik sendiri, bila nampak mak ayah ke, ataupun nampak anak sendiri, pasal Tuhan akan test juga. Kat luar you sibuk macam all out, tak boleh tahu gini, tak boleh tahu gini, nanti Tuhan kasih you punya keluarga macam mana. Kat luar you boleh berbaik pula, berbaik sangka, tak apalah dia tengah pelan-pelan, tengah tutup tudung pelan-pelan. Tapi bila kat rumah you nak keras ke, tak boleh. But technically of course memang dalam hati kita, kalau boleh kita nak jaga keluarga the best that we can. Macam orang luar kita sampaikan accordingly kan. Tapi bila kat rumah, the best that we can, inclusive of kita pun bagi rahmah kepada mereka lah, perlahan-lahan lah, selit. So I ingat benda-benda gini semua kita minta petunjuk daripada Allah lah. Pasal kadang kita ingat cara kita berdakwah tu lah the best. Padahal cara kita berdakwah kadang kasar, kadang tak masuk ke hati orang, kadang buat orang jauh daripada Tuhan lagi ada. So kita, ya Allah, mudah-mudahan kepada keluargaku sendiri dapatlah aku buat dengan sebaik mungkin lah. I think berdakwah dengan keluarga is one of the challenge yang aku face it myself. Okay. Sebab ya, sama. nak berdakwah kepada adik-beradik, kepada ibu bapa dan keluarga-keluarga yang lain kan, dia lagi susah lagi. Sebab especially kalau kau bongsu. Yes, sebab kita memang bongsu. Gitu, sebab kau baru belajar agama sikit, nak ajar-ajar aku macam gitu lah kan. So usually aku only share if they come to me in need of help and they ask me, then aku cakap benda ni. Tapi aku actually dah lama nak cakap, cuma aku pun tak nak kau tersinggung. So tapi aku cakap ni kau just take it je lah kan. Maybe consider it lah. Macam kalau boleh jangan lah gini, actually tak boleh, salah gini. So dia nak kena lembut. Sebab adik-beradik punya tension boleh tahan keras juga. Lagi kalau parents lagi kan. Yes. Parents next level lah. Itu kita dah pernah I talk to you about it before lah. Nak tegur macam mana kan, salah ni macam gitu kan. Cuma sometimes macam makin lama, then at times tak apalah, mungkin ya Allah, mudah-mudahan nampak sendirilah. Ataupun aku just macam lately aku just fikir, taklah, insya-Allah dia tahulah. Memang ada beberapa guru pun bilang actually nak berdakwah dengan keluarga lagi susah, pasal itu hijab yang terbesar, especially kepada pasangan. Nanti satu hari mudah-mudahan lah, baik pendengar ataupun Jufri sini, nanti satu hari bila ada pasangan, please don't be too hard on yourself, not on your pasangan. Maksud on your due. Pasal kadang you terlalu macam you nak yang terbaik untuk you punya pasangan, tapi sebenarnya hakikatnya memang susah. Memang kata-kata guru aku, memang suami nak didik isteri tu, wah susah betul kadang. Tak kira lah you ulama ke, you start ke apa kan. Kalau you dapat buat, alhamdulillah lah, syukur lah. You jangan confident pula dulu. Pasal kadang memang ujian you bukan pada pasangan. So you cakap apa-apa, pasangan you dengar. Habis kena ujian yang pada pasangan. Faham. Kira ustaz ke, tak ustaz ke, tiba-tiba bila ujian tu pasangan you nak cakap tak jadi, apa you buat? Patutnya ya Allah, bantulah kan. Because you share this before, macam untuk walaupun sebagai ustaz, it's best untuk dorang pergi keluar and belajar. It's better that way kan. Pasal bila dia nampak orang luar, dia tahu dia nampak orang luar as orang luar. Faham. Dia nampak orang luar apa yang dia pegang. Tapi kalau keluarga sendiri, dia nampak apa you bermakna dalam keluarga, status keluarga tu. Sama ada you anak ke, you menantu ke, ada bang ipar ke, adik ipar ke, baru you nampak oh dia ustaz. Tapi kalau orang luar, you tak ada kena dengan dia, you nampak terus ustaz, apa dia cakap you terus angkat apa. Betul. Kan? So itu yang actually kadang yang jadi sampai beberapa ajaran-ajaran sesat ambil kesempatan. Pasal kadang keluarga sendiri you susah nak dengar, tapi bila orang lain yang menggunakan agama untuk cakap, you terus dengar, terus jadi masalah dia begini lah. Tapi on the same time juga,
kita pun kena fikir kadang ahli keluarga cakap betul ataupun ahli keluarga cakap benda yang benar. Tapi kita perlu susah nak terima pasal kadang ego juga. Pasal benda yang kadang dicakap sama. Tapi bila asatizah yang cakap ataupun syekh lain yang cakap akan terima, which is actually bila fikir balik kita pun macam gitu juga. Dulu bila ingat muda-muda muda-muda bila orang tua kita cakap kita macam nak tak nak. Tiba-tiba syekh daripada mana datang cakap sama benda. Pegang macam nak mampus. Pegang betul-betul. Tapi deep down dengar bapak aku pernah cakap juga. Bapak aku susah nak terima. Mana kita ego lah waktu tu. Faham. Aku je pernah recently ada satu benda ni aku nak kata kecil hati, taklah kecil hati, tapi macam ni involve terusik dengan dia ada sharp sikit lah. Sharp. Sebab dia involve dengan anak saudara. I think anak saudara aku hantar dekat mak aku this TikTok punya video tentang tidak wajib untuk anak memberi duit kepada nafkah kepada ibu bapa. Okay. Terus anak saudara aku ni young lah. So aku just take it as he said something that was hurtful. Because anak saudara aku ni, the mother dah pass on. Tapi bapak dia macam dia stay dengan mak aku. So dia stay dengan nenek lah. So pada dia macam that means dia lepas lah, dia tak payah bayar siapa. Dia tak payah kasih duit kepada siapa pun, dia kata. Which is actually wrong lah. Which is wrong lah. Sebab aku bila dia send kat tu, mak aku marah. So bila mak aku dah marah, mak aku cakap dengan dia, kau pergi message Uncle J, pergi tanya Uncle J. Uncle J bukan ustaz. Aku terguris. Memang aku bukan. Tapi aku selalu advise dia. Aku advise apa-apa yang aku tahulah, aku share kan. So habis dia tanya mak aku, dan dia kata pasal dia tahu, pasal dia dulu macam dia closer back then bila aku dengan Ustaz Fad. So dia cakap tu mak aku cakap tu J kan banyak kawan ustaz kan. So dia maybe dia tak tahu pasal kau, dia tahu pasal Ustaz Fad je. Ustaz Fad pun belajar ruqyah je apa. Tak ada dia I will go ask ustaz yang legit. Astaghfirullah. Tapi dia pakai yelah, sebagai anak muda tau. Waktu tu gitu. Budak yang muda ni dia tengok ustaz ni belajar ruqyah ya, that means benda-benda lain dia tak tahu. Dia cuma belajar ruqyah je. Aku macam apa yang kau berbual ni? Aku cakap kawan-kawan aku faham lah. Aku cakap kawan-kawan aku semua yang ustaz betul lah, bukan ustaz main-main. So benda yang terguris tu bila cakap tu tak payah nak tanya kerja apa, dia bukan ustaz. Aku macam Allah Akbar. Tapi aku cakap dia senang ya. Aku cakap dia pergi belajar lagi ya. Kalau boleh pergi belajar, jangan ni. Because aku cakap dia, kalau kau nak rezeki kau murah, engkau cakap tak payah kasih duit kat mak atau kasih duit kat bapak. That means kau tak payah kasih nenek kau, bisa kasih mak aku pun, tak payah kasih lah. Tapi bila kau susah, kau minta mak aku. Macam gitu aku cakap dia. So kalau nak rezeki murah, kau nak kasih. That's the way. So aku macam kecil hati. Dia banyak angle actually boleh masuk Tapi Pak Ali memang betul lah kau cakap, dia harus lihatlah perkara ni lebih luas lagi. Apa maksud tak wajib memberi dan apa maksud memberi kepada orang tua tu actually kebahagiaan you. Tu actually two different things. Memang betul. Pasal kalau you tak bagi memang betul-betul jadi haram. Pasal dia wajib, you tak buat jadi haram. Tapi sekarang kalau let's say ada leeway lah, you tak payah bagi tak apa. Tapi you tahu tak yang bagi kepada orang tu, lagi-lagi yang menjaga you, itulah sumber kebahagiaan sebenarnya. If only you know. Benda ni saya tak boleh cakap kat podcast. Kalau nak boleh DM ataupun boleh tanya saya apa maksud saya lah. Tapi bagi orang yang dah mengamalkan memberi kepada orang tua, dia tahu apa maksud saya. Itu kebahagiaan dia lah. Betul. And at the same time kemungkinan lah actually yang kau terusik ni, aku pun dah terusik. Cuma maybe aku bukan nak tegur kau, tapi aku pun tegur diri aku jugalah. Engkau terusik kan bila orang cakap dia bukan ustaz kan. Aku buat recently lah. Recently aku ada buat satu cukur rambut. Kali ada yang cukur rambut ni kebanyak aku tak pernah kena gini by the way. Ni aku tak pernah kena. Ni first time lah? Ni first time kena. Aku pernah kena. Tapi benda ni kira macam dah kenal, orang dah kenal. So aku macam okay lah, boleh lah. Tapi ni tak pernah kenal, random person. So dengan macam biasa kan, macam okay biasa-biasa. Sekali ada satu part ni dia cakap, habis kau dia tak kenal aku tak kenal dia. Mak bapak dia berbual macam very respectful towards me lah, macam ustaz macam mana macam gini semua okay gini, ngajar gini. Boleh dia okay kau rasa engkau dia terus berbual kau aku dengan aku. Aku macam kasar. Aku cakap macam
this is not the way I was taught. Bila dengan someone yang kira apa tu berkongsi ilmu lah. Aku pun bukan nak macam mana punya ustaz ke apa kan. Jadi bila kena gitu, I was so shocked lah. Macam dalam hati aku macam, asal aku sakit. Tapi bila dia cakap tu macam, kau tu macam muda-muda macam, kau gini kau. Okay, tak apa, relax dulu. Continue. Tapi dewasa umur kita lah? Tak bawah. I think tak bawah sangat lah. About 28 I think. Yep. 28 ke. Aku tak ingat lah. 28, 29 gitu lah. Aku faham that feeling. So bila dia macam, and dia bukan macam kau aku lembut ni tau. Dia macam kau macam, dia boy dengan kau lah kira. Tak cakap boy, tapi macam berbual macam members tau. Macam anggap maybe lah cara baik aku anggap dia dah Huzuzon dia anggap aku members. Cuma that thing kenapa aku terasa. Aku diam. Sekali nak balik, bapak dia, terima kasih adik. Bapak dia bagi kau adik? Dia adik-adik aku. Tu aku nak keluar. Kali aku teringat this thing pernah happen before lah. Aku diam, aku duduk bawah. Aku agaknya dah terbuai dengan that thing. Dengan diri lah. Dengan diri aku cakap tak boleh lah. Aku tak boleh sakit. Kalau aku sakit maknanya aku tengah sakit. Betul. Sakit yang lain. Kalau aku boleh let go this thing dengan izin Allah, dan mudah-mudahan tu permulaan. Cuma bila buat gitu, aku dah macam dah annoyed tau. Macam kau aku berbual gitu ke dengan mak bapak kau. Kau cakap dengan mak bapak kau aku. Unless aku tahu ada certain family yang berbual gitu dengan mak bapak. Itu kau boleh masuk, kau dah boleh tahu. Cikgu kat sekolah lah. Kat sekolah. Dia bukan pasal kau mana punya gangster ke apa ke bual. Tak. Tapi ini bab kesantunan. Bab kesantunan sebagai orang Islam dan sebagai orang Melayu. You menghormati lah. Pasal I never start with that. If I start with that, kau macam mana, that aku yang buka ruang benda tu, then okay. Aku rasa it's the tone lah. It's not about aku kau. Aku rasa it's the tone dia cakap dengan kau benda tu. Kalau macam let's say aku boleh aku kau macam maaf ni kau punya. Dia masih lembut benda tu macam kan. Tapi aku rasa something yang maybe cara dia. Aku rasa ada benda macam gitu. And of course aku boleh justify yang aku feel sakit ni kira wajar. Tapi the fact yang takut lah nanti nak cakap depan Tuhan macam, do I feel like, why am I hurt when people say like that? Am I rasa aku ni dah betul ustaz, orang tak boleh address as that? Aku teringat macam berapa kisah-kisah ulama-ulama lain yang mana diorang steady je. Macam Imam Ahmad bin Hanbal. Diorang main cerita lagi, dia travel pergi negeri lain, pergi solat kat masjid, dan negeri lain tu orang tak kenal dia sebagai imam besar. Kat negeri dia orang kenal imam besar. Tapi pun kalau orang yang kenal dia imam besar pun tak tahu dia macam mana. Pasal dulu tak ada gambar semua apa. Orang tak tahu dia bersifat macam mana ke. Sampailah kalau dia cakap dia Imam Ahmad bin Hanbal, nama dia travel, tapi description of dia orang tak kenal. Orang tak kenal dia. Ni pasal roti pasal roti lah, pasal roti. Dia kena tendang keluar masjid. Dia kena tendang keluar masjid. Dia santai je bro. Santai like aku bila fikir balik, apa benda ni? And dia kena halau dalam masjid tau. Keluar. Kira ahli masjid halau dia keluar. Dia tak, aku imam tau. Dia tak gitu. Dia, minta maaf saya musafir. Dia boleh cakap macam itu. Bila dia kat luar, orang halau dia lagi. Dia tak macam, aku kat sini pun halau. Aku sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cakap gitu je. Orang terus confirm dah gini kan. Tapi kenapa dia tak cakap? Maknanya kita jauh lagi lah. Maknanya bila kau terasa dan bila aku terasa, mana something wrong with us. Yang kita, that's why kita diingatkan guru-guru untuk sentiasa berzikir, minta ampun kepada Allah. Kadang benda-benda yang terselit ni, aku pun pernah tanya guru aku juga. Tak tahu kalau dia tengok video ni, yang kau berjumpa. Assalamualaikum. Kita tak boleh cakap nama kan, dia tak nak kan. Orang panggil dia kat podcast, dia tak nak. Masuk bagus kan? Dia cakap Rul. Aku tanya dia macam, aku panggil lah guru lah, tapi sebenarnya aku panggil lain guru. Dia cakap, but sometimes this thing masuk kat dalam, susah lah nak buang. Pasal dia tengah bilang aku, dia cakap, dia takut kalau orang selalu panggil ustaz-ustaz. Macam, ustaz gini, ustaz gini. Dia rasa gementar. Pasal bila kau kata ustaz, do I like it? Kalau I like it, something is wrong lah. Faham. So kat dalam hati dia rasa macam dia tak suka. Then bila dia cakap gitu, aku pula terasa for all the times yang kadang bila macam gini lah, aku affected bila orang tak address aku accordingly. That term. Am I still involved in like that? And aku rasa benda tu bersalah. Tapi macam mana sih nak elak? Benda ni susah nak elak. Tipu lah kalau aku, tapi tak boleh lah, tak boleh cakap gitu Dia bukan macam aku nak cakap pasal semua asatiza pun akan rasa gitu. Tapi aku tak boleh wakili semualah. Dia ibaratkan macam doktor ke tak panggil doktor.
Pun nak rasa tau. Pasal dia pride dia yang dia dah belajar lama-lama, dia dah go through all of these things Tapi itulah ego. Itu yang antara one of my teacher Abu Ya Razi bilang, asal lu tak bagi doktor kau affected ke? Padahal kau dah belajar, memang susah kan belajar S1, S2, S3. Tapi orang tak bagi kau accordingly, kau affected ke? Untuk orang yang panggil memang kurang ajar lah, tapi kau yang dipanggil, what do you feel? So bila aku rasa macam benda ni actually pedih sih. Habis aku tanya dia, macam mana sih guru? Sometimes the thing happen, like we always try to remind ourselves lah. But if when the thing happen, macam yang bila kau rasa sharp tadi, kau tak boleh control apa. Aku pun tak boleh control bila orang address aku macam itu. Aku buat benda salah, aku shut dia down. Since kau rasa aku ni memang aku tak berilmu, aku bukan ustaz, dan apa-apa kau jangan tanya aku. It should be like macam that, benda tu shouldn't have been said. Aku shouldn't macam rasa that thing kan. Itu kita harus bila waktu tu jadi, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah rasa sesuatu. Kan patutnya gitu lah. Dan bila cakap tu, baiklah. Kita belum sampai lagi kan. Maknanya kita yang penting mudah-mudahan kita dapat sedar lah yang that episode memang ada masalah kemungkinan ada masalah pada dia. Tapi kalau kita tengok on kita end, maybe that is God send jentik sikit ke kita kan, untuk kita sadar yang macam relax sikit kan. Jangan rasa diri tu tinggi sangat. Kau aku lepas tu okay, makasih adik. Aku keluar dulu kau tahu apa aku reply tak? Apa? Kau rasa apa aku reply orang tu? Ustaz? Tak aku baiklah Tok. Aku akan just macam tapi aku punya voice akan tukar gitu macam don't toy people around lah kan. Tapi fikir aku siapa sih tak nak di toy around. Aku pun hamba Allah yang hina apa kan? Aku pun kat sini pasal Tuhan tutup aib aku apa yang aku nak fikir besar sangat. Terus aku macam ya Allah ampun dosa lah. Aku try to do that, but I tell you, aku tak tahu sampai bila. Even if sometimes it affects kan. Aku just hope baik engkau, baik diri aku juga, kita ingatkan bersama yang if we feel sick during that time, maknanya kita jauh pada Tuhan. That moment kita kena patah balik lah. And tu yang di luar sana, memang betul lah kita ajar orang untuk respect people, untuk address them accordingly. But if one fine day, kalau you are being so called macam di address macam gitu, kemungkinan memang kita gitulah pasal kita maybe dah think highly of ourselves. Kan? And kita minta ampun pada Allah. Semoga Allah perbaiki situasi hati-hati kita jugalah. And actually tadi aku nak share one more yang pasal hadis pasal isteri ni. So dia sangat-sangat important. Dah berapa minit? Boleh. Sikit je. Okay. So kata Nabi SAW, lau kuntu tak nampak. Lau kuntu amiran ahalan ayyasjuda li ahadin la amartu, ataupun betul, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan isteri untuk sujud pada suaminya. Dan hadis ni riwayat Tirmizi. Apa maksud dia? Bukan maksudnya Nabi suruh sujud pada suami. Atau orang cakap tapak suami, aku punya tapak ni syurga kau. Bukan begitu. Jangan literal sangat. Relax sikit. Jangan tukar-tukar. Nabi cakap lain. Syurga, awak pula confirm masuk syurga. kan. So apa yang Rasulullah bilang, if ever lah, untuk tunjuk ketinggian, but it is not there. Memang tak boleh manusia sujud kepada manusia yang lain. Betul. So maknanya kalau Nabi dah letak macam itu, taat kepada suami ni is something yang very big. And I tell you first, it will hurt your ego, definitely. Pasal all the while you hormat pada ayah dan bapa, ayah bapa dan ibu you, tiba-tiba you kena tukar that thing pergi ke husband. Tu hebat tak? Hebat. Dan bukan semua orang boleh buat. Betul. Tapi kalau you dapat buat, bukan you bahagian kat sini. You tengah mengharapkan redha Allah. And Ustaz, tapi kalau suami saya pecah, kalau suami saya ini, memang akan ada banyak macam gitu. Tapi awak pilih suami. Betul. And at the same time, you bila hadap benda ni, you dah bukan pandang suami you lagi. You pandang tanggungjawab you pasal you pilih. Melainkan kalau benda tu dah abuse, benda tu dah benda-benda yang mengakibatkan cedera ke nyawa dan sebagainya. Dan benda tu you report accordingly. Now we are talking about perselisihan normal dalam satu rumah. Yang patut mengalah you. Macam mana kita sebagai anak pun patut mengalah kepada orang tua, walaupun nampak kadang yang salah tu pada mereka zahir, tapi tetap kita, anak kita tunduk. Betul. Kita tunduk sebab dia akan cycle. Dan Allah Maha Adil. You tak mampu nak buat gitu, nanti bila you tua, Allah hantar seseorang yang buat gitu balik kat you, baru you sedar. You want that to happen? Yep. Kan? Macam sekarang you tak boleh nak sadar. Contohlah, sebagai seorang ibu dan ayah, atau sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah,
You tak boleh nak understand yang kenapa nak kena hormat, Satu hari you ada anak, aku nak cakap ni pun aku takut sih. Nanti anak you do the same thing to you, you tengok you boleh angkat tak boleh angkat. Waktu tu ayah mak bapak you dah meninggal lah. Baru you sadar yang dulu, what have I done to my parents? Now you have seen. Sama juga macam you sekarang, you sebagai contohlah isteri, you buat gitu kepada suami you, nanti satu hari you ada anak kan. Letaklah anak you anak lelaki. Tiba-tiba menantu you buat gitu pada anak lelaki, you boleh angkat tak? I tell you, dunia ni berpusing. Kita jangan ego sangat, jangan cakap habis sangat. Kita berada pada pertengahan. Kalau benda tu salah, ya salah, tapi ada tata susila yang kita jaga, ada adab-adab kesantunan yang kita jaga. It's not about all being fair, tak. Bukan pasal fair tak fair je. What is fairness dalam Islam pun? Apa tu keadilan dalam Islam? Do you even know what is keadilan dalam Islam? You thought it's equality kan? Sama, it's not equality. Dia bukan 50-50. Ini soalan ni kita akan go through next episode. Tapi equality adalah dalam Islam wadu'u syai'i fi mahalliha ataupun mahallihi ataupun wadu'u syai' fi makanihi. Fi makaniha. Maksudnya meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itulah adil dalam Islam. Bukan sama rata. Nak tahu lebih lanjut, kita boleh saksikan episode seterusnya. Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Jangan lupa kalau ada any persoalan tu boleh saja kita rungkaikan lagi lah. Just DM dekat Instagram insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.